Dunia ini dipenuhi dengan keajaiban dan misteri yang belum terungkai sepenuhnya. Dari monumen purba hingga fenomena alam yang pelik, setiap lokasi menyimpan cerita, rahsia dan legenda yang menarik minat manusia. Misteri-misteri ini sentiasa menjadi subjek kajian, eksplorasi dan imajinasi. Dalam senarai ini, kita akan menelusuri 5 misteri dunia yang paling terkenal, yang masing-masing menyimpan keunikan dan rahsia tersendiri sepenuhnya. Nombor 5, Stonehenge. Di padang luas Wiltshire, England, berdiri satu struktur batu purba yang telah memukau dunia selama beribu tahun, iaitu Stonehenge. Batu-batunya besar dan berat, ada yang mencecah puluhan tan, disusun dengan ketepatan astronomi yang menakjubkan. Setiap batu mungkin berkaitan dengan kedudukan matahari, bulan, dan musim, menjadikan Stonehenge lebih daripada sekadar monumen biasa. Struktur ini dibina dalam beberapa fasa sepanjang beribu tahun, menambah lapisan sejarah yang kompleks dan sukar ditafsir. Misteri terbesar Stonehenge ialah bagaimana manusia purba mampu mengangkut batu-batu gergasi dari kuari berpuluh kilometer jauhnya tanpa mesin moden. Kajian menunjukkan mereka mungkin menggunakan kayu, tali, dan teknik sederhana untuk menggolek atau menegakkan batu. Namun tiada bukti pasti yang mengesahkan kaedah sebenar, menjadikan teknik pembinaan ini kekal sebagai teka-teki hingga kini. Selain itu, mengapa Stonehenge dibina masih menjadi misteri? Adakah ia tapak ritual, kuil astronomi, atau tempat pemujaan spiritual? Setiap teori ada hujahnya, tetapi tiada satu pun dapat menjelaskan keseluruhan tujuan struktur ini, menjadikannya lebih misteri dan menarik minat penyelidik serta pelawat. Walaupun kajian moden telah memberi penjelasan tentang orientasi dan pembinaannya, simbolisme dan maksud sebenar di sebalik Stonehenge masih tidak terjawab sepenuhnya. Keindahan dan kesempurnaan struktur ini terus memukau sesiapa yang melihatnya. Dari jauh atau dekat, ia menimbulkan rasa kagum, ingin tahu, dan sedikit rasa seram. Stonehenge terus menonjol sebagai monumen yang memukau, kerana susunan batu yang tepat dan teknik pembinaan yang mengagumkan. Misteri yang menyelubungi struktur ini menimbulkan rasa kagum dan ingin tahu kepada setiap pengunjung. Ia menjadi bukti kecerdikan dan kreativiti manusia purba yang luar biasa, mengekalkan keistimewaannya hingga hari ini. Nombor 4, Area 51. Di padang gurun Nevada, terletak satu pangkalan tentera rahsia yang telah memikat imajinasi dunia selama beberapa dekad, iaitu Area 51. Lokasinya yang terpencil, dengan kawalan keselamatan yang ketat, telah menimbulkan pelbagai teori konspirasi dan spekulasi mengenai aktiviti misteri yang berlaku di situ. Pangkalan ini rasmi digunakan oleh tentera Amerika Syarikat untuk ujian pesawat dan teknologi rahsia, tetapi misteri sekelilingnya jauh lebih menarik minat orang awam. Misteri terbesar Area 51 ialah aktiviti sebenar yang dijalankan di dalamnya. Walaupun kerajaan menegaskan ia hanya digunakan untuk ujian pesawat dan senjata, ramai percaya bahawa kawasan ini menyimpan maklumat mengenai makhluk asing dan UFO. Laporan penampakan objek terbang pelik, lampu misteri di langit, dan kisah pekerja yang mendakwa melihat eksperimen rahsia menambahkan lagi aura misteri pangkalan ini. Selain itu, sebab kerajaan mengekalkan kerahsiaan yang begitu tinggi turut menimbulkan pelbagai tanda tanya. Kawasan ini dikelilingi pagar keselamatan, pengawasan ketat, dan larangan tegas untuk sesiapa sahaja memasuki kawasan tersebut. Kekurangan maklumat rasmi menyebabkan ramai spekulasi liar berkembang, dari teori saintifik hingga cerita konspirasi popular. Walaupun banyak teori dan dakwaan wujud, tiada bukti rasmi yang mengesahkan kewujudan makhluk asing atau teknologi luar biasa di Area 51. Namun, fenomena penampakan UFO di kawasan sekitar pangkalan terus menarik perhatian saintis, penyelidik, dan penggemar misteri dari seluruh dunia. Kegairahan orang ramai terhadap tempat ini membuktikan kuasa cerita dan misteri dalam membentuk imajinasi manusia. Area 51 kekal sebagai simbol misteri moden yang terkenal di dunia. Gabungan kerahsiaan kerajaan, dakwaan UFO, dan penampakan ganjil menjadikannya lokasi yang penuh teka-teki dan sukar difahami sepenuhnya. Ia terus menarik minat pengkaji, pelancong, dan peminat misteri, mengekalkan aura dramatik yang sukar ditandingi oleh mana-mana tempat lain.
Nombor 3, Machu Picchu. Di puncak pergunungan Andes, tersembunyi sebuah kota purba yang menakjubkan, iaitu Machu Picchu. Struktur batu yang tersusun rapi ini dibina oleh Empayar Inca pada abad ke-15 dan kekal sebagai salah satu tapak arkeologi paling terkenal di dunia. Lokasinya yang terpencil di atas lembah Sungai Urubamba menjadikan tempat ini sukar dicapai, menambah aura misteri dan kehebatan pembinaannya. Misteri terbesar Machu Picchu ialah bagaimana manusia purba mampu membina kota megah ini di kawasan berbukit curam tanpa teknologi moden. Batu-batunya diukir dengan ketepatan tinggi dan disusun tanpa mortar, namun tahan gempa. Saintis dan arkeologi masih mempelajari teknik pengangkutan dan pemasangan batu yang menakjubkan ini. Selain itu, tujuan sebenar Machu Picchu masih menjadi teka-teki. Adakah ia kota percutian bagi Raja Inca, pusat agama, atau tempat observasi astronomi? Tiada dokumen rasmi Inca menjelaskan fungsinya, menjadikan setiap teori masih spekulatif. Keadaan ini meningkatkan rasa ingin tahu dan misteri yang menyelubungi Machu Picchu. Walaupun banyak kajian telah dijalankan, rahsia lengkap tentang kehidupan harian dan fungsi Machu Picchu tetap tidak terjawab sepenuhnya. Struktur, teres pertanian, dan kuil yang tersusun rapi menunjukkan kepintaran Inca dalam merancang kota yang sesuai dengan alam sekitar berbukit. Misteri ini terus memikat pengunjung dan penyelidik dari seluruh dunia. Machu Picchu kekal sebagai lambang kepintaran dan kreativiti Empayar Inca yang menakjubkan. Kejayaan pembinaan di kawasan berbukit curam menjadikannya salah satu tapak sejarah paling ikonik di dunia. Setiap sudut kota purba ini menyimpan rahsia dan kisah budaya yang terus memikat pengunjung serta penyelidik. Nombor 2, Great Blue Hole. Di tengah lautan Caribbean, terletak satu fenomena alam yang menakjubkan dan misteri, iaitu Great Blue Hole. Ia merupakan lubang biru raksasa dengan diameter lebih 300 meter dan kedalaman sekitar 124 meter, terbentuk ribuan tahun dahulu akibat hakisan batu kapur. Dari udara, lubang ini kelihatan seperti lingkaran sempurna yang memisahkan perairan cetek daripada laut dalam, mencipta pemandangan dramatik yang menakjubkan. Misteri utama Great Blue Hole bukan hanya pada saiznya yang besar, tetapi juga pada struktur bawah airnya yang luar biasa. Kajian mengatakan ia terbentuk pada zaman ais, ketika paras laut jauh lebih rendah. Namun, penemuan stalaktit di dalamnya, iaitu batu yang biasanya terbentuk di dalam gua kering, menimbulkan persoalan tentang bagaimana dan bila sebenarnya lubang ini terbentuk dalam sejarah geologi kawasan tersebut. Saintis masih mempelajari fenomena ini untuk memahami proses semula jadi yang berlaku ribuan tahun lalu. Selain itu, Great Blue Hole menyimpan ekosistem laut yang unik dan misteri. Pelbagai spesies ikan, termasuk ikan jerung karang, serta terumbu karang hidup di kedalaman yang berbeza, menjadikannya lokasi penyelaman terkenal. Penemuan beberapa spesies laut yang jarang ditemui menimbulkan persoalan tentang kehidupan di kawasan laut dalam yang masih jarang dikaji. Fenomena ini juga menjadi subjek legenda dan spekulasi. Ada cerita tentang arus kuat dan bahaya bawah air yang belum dijelaskan sepenuhnya oleh saintis. Kisah ini menambahkan lagi aura dramatik dan misteri, menjadikan Great Blue Hole menarik bukan sahaja bagi penyelam, tetapi juga pengembara dan jurugambar dari seluruh dunia. Great Blue Hole terus menarik perhatian dunia kerana keunikan bentuk dan kedalamannya yang luar biasa. Ia bukan sahaja lokasi penyelaman terkenal, tetapi juga tempat saintifik yang penting untuk memahami fenomena geologi dan ekosistem laut dalam. Misteri dan keajaiban bawah airnya menjadikan kawasan ini sebagai tarikan global yang menakjubkan. Nombor 1, Segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda, dikenali juga sebagai Segitiga Setan, adalah kawasan luas di Lautan Atlantik yang terkenal dengan misteri kehilangan kapal dan pesawat. Sejak abad ke-20, ramai saksi melaporkan kapal dan pesawat hilang tanpa jejak, walaupun cuaca dan teknologi navigasi ketika itu kelihatan baik. Lokasinya yang strategik tetapi terpencil menambahkan lagi aura seram dan rasa ingin tahu. Misteri utama kawasan ini ialah kehilangan objek tanpa sebab jelas. Kajian menunjukkan beberapa faktor seperti arus laut kuat, ribut tropika, dan metana bawah laut mungkin menyumbang, tetapi tiada satu pun teori dapat menjelaskan semua kejadian. Banyak kapal dan pesawat hilang tanpa tanda-tanda kecemasan, menjadikan Segitiga Bermuda sebagai salah satu misteri terbesar dunia. Selain itu, cerita-cerita pelik juga melibatkan fenomena navigasi yang ganjil.
Kompas kadang-kadang dikatakan berpusing secara aneh dan beberapa juruterbang melaporkan gangguan elektrik yang misteri. Gabungan fakta dan legenda ini menambah unsur dramatik dan misteri yang membuat kawasan ini terkenal dalam budaya popular. Fenomena segitiga bermuda sudah lama menarik perhatian saintis, penyelam dan pengembara dari seluruh dunia. Kajian moden kini menggunakan teknologi sonar dan pemetaan dasar laut untuk cuba memahami apa sebenarnya yang berlaku di kawasan tersebut. Namun begitu, sehingga hari ini masih banyak persoalan yang belum dapat dijelaskan sepenuhnya. Misteri ini mengekalkan tarikan dramatik dan rasa ingin tahu yang sukar ditandingi oleh lokasi lain. Segitiga bermuda tetap menarik perhatian dunia kerana fenomena kehilangan kapal dan pesawat yang masih menjadi teka-teki. Walaupun banyak kajian dijalankan, tiada penjelasan tunggal yang dapat menjelaskan semua kejadian. Kejadian ganjil ini menjadikan kawasan ini sebagai simbol fenomena laut yang luar biasa dan sukar diterangkan. Misteri yang menyelubungi segitiga bermuda terus menimbulkan rasa ingin tahu dan kekaguman terhadap kekuatan alam dan laut. Kelima-lima misteri ini mengingatkan kita bahawa dunia masih penuh dengan rahsia yang belum terjawab. Sama ada melalui kehebatan manusia purba, fenomena alam yang luar biasa, atau kejadian yang belum dijelaskan, setiap lokasi menimbulkan rasa kagum dan ingin tahu. Misteri-misteri ini bukan sahaja menarik perhatian saintis dan pengembara, tetapi juga terus memikat imajinasi manusia, mengekalkan keajaiban dan keunikan dunia yang sukar difahami sepenuhnya.